Setiap hadis mursal yang sudah ada sokongan, maka itu menunjukkan bahawa sanad mursal tersebut sahih, maka boleh berhujjah dengan mursal tersebut. Maka boleh berhujjah dengan mursal tersebut. Lebih jelas simak penjelasan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa quwwatu hadhil arba'ati murattabatun bitartibihal madhkuri wa yu'tadadu aidan bil qiyasi wa fi'li sahabi wa amali ahli al-asri wa kullu ma u'tudida bihil mursalu fahuwa dalun ala sihati makhrajihi yuhtaju bihi wala yuhtaju bima lam yuhtazad. Dan bermula kekuatan ini empat, itu ditertibkan dengan tertibnya empat yang telah disebutkan, dan disokongkan ianya mursal pula dengan qiyas dan dengan perbuatan sahabat dan amalan ahli masa yang semasa dengan sanad mursal. Dan bermula tiap-tiap ma yang disokong dengannya ma akan mursal itu, maka bermula dianya ma itu menunjukkan di atas sahih bersambung sanadnya mursal, maka dihujjahkan dengan mursal yang disokong dan tidak dihujjahkan dengan ma yang tidak disokong ianya ma. Lanjut dari masalah yang di belakang. Quwwatu, kekuatan ini empat. Kekuatan ini empat. Yang mana empat? Yaitu mursal disokong dengan masnad, satu. Kedua, mursal disokong oleh mursal yang lain, dua. Ketiga, mursal disokong dengan muwafakat perkataan sebahagian sahabat, ini tiga. Yang keempat, mursal yang disokong dengan fatwa ulama ahli ilmu, ulama yang bukan mujtahid. Ini empat. Berarti kekuatan ini empat ini, kekuatan empat ini ditertibkan dengan tertib yang telah disebutkan. Maksudnya kedudukannya secara tertib sebagaimana yang telah disebutkan di belakang. Di belakang pertama mursal disokong dengan masnad, berarti duluan yang disokong dengan masnad. Berarti kalau hadis mursal disokong dengan masnad lebih kuat daripada hadis mursal disokong dengan mursal yang lain. Begitu pula hadis mursal yang disokong dengan mursal yang lain lebih kuat dengan hadis mursal yang disokong dengan muwafakat perkataan sebahagian sahabat. Begitu pula hadis mursal yang disokong dengan muwafakat perkataan sebahagian sahabat lebih kuat daripada hadis mursal yang disokong dengan fatwa ulama yang bukan mujtahid. Kira-kira seperti itu kedudukannya. Seperti yang disebut di belakang, pertama kan dengan masnad dulu disebut, berarti kekuatannya lebih tinggi. Kedua kedudukannya yang disokong dengan mursal yang lain. Faham kan? Berarti kekuatan ini empat ditertibkan dengan tertib yang sudah disebutkan. Sebagaimana seperti yang disebutkan di belakang, ya seperti itu kekuatannya. Yang pertama lebih kuat, yang kedua berarti lebih kuat daripada yang ketiga, yang ketiga lebih kuat daripada yang keempat.
Kemudian yu'tudadu hadis mursal sebagaimana disokong oleh masnad yang lain di belakang dan oleh mursal lain, juga hadis mursal ini disokong oleh qiyas. Jadi hadis mursal ini ada juga sokongannya qiyas. Berarti pahamnya, kalau hadis mursal sudah disokong oleh qiyas ulama, maka hadis mursal itu sudah bisa dijadikan hujjah. Kalau belum disokong dengan qiyas, berarti hadis mursal itu lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Paham kan? Kemudian perbuatan sahabat. Kelakuan sahabat, perbuatan sahabat. Kalau hadis mursal itu cocok dengan perbuatan sahabat. Kalau cocok dengan perbuatan sahabat, itu namanya hadis mursal itu disokong oleh perbuatan sahabat. Kalau hadis mursal itu sudah disokong oleh perbuatan sahabat, sama seperti pekerjaan sahabat atau perbuatan sahabat, maka hadis mursal sudah bisa dijadikan hujjah dan bukan dhaif lagi. Sebelum disokong oleh perbuatan sahabat, maka hadis mursal itu lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Paham kan? Kemudian amalan ahli masa, ini yang semasa dengan perawi hadis mursal. Ya kan? Berarti hadis mursal juga dapat sokongan dari perbuatan ahli masa. Kalau hadis mursal ini sudah disokong oleh amalan ahli masa, maka hadis mursal itu bukan lemah lagi dan sudah bisa dijadikan hujjah. Paham? Tapi kalau hadis mursal sebelum disokong dengan amalan ahli masa, maka hadis mursal itu dianggap dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau sudah disokong oleh amalan ahli masa, maka sudah bisa dijadikan hujjah hadis mursal itu, dan hadis mursal itu bukan lemah lagi karena sudah dapat sokongan dari amalan ahli masa. Ahli masa ini amalan ahli masa dengan perawi tersebut. Perawi hadis tersebut cocok dengan amalan ahli masa. Hadis mursal cocok dengan amalan ahli masa yang semasa dengan mereka. Kalau cocok hadis mursal itu dengan amalan ahli masa, berarti hadis mursal itu sudah dapat sokongan. Berarti bukan lemah lagi. Kalau bukan lemah lagi, berarti sudah bisa dijadikan hujjah. Paham? Kemudian waquluma, setiap ini maknanya adid, yang menyokong hadis mursal. Berarti setiap yang menyokong hadis mursal, setiap apa saja yang menyokong hadis mursal, maka yang menyokong itu menunjukkan bahawa sanad bersambung sanad hadis mursal itu sahih. Kami ulang sekali lagi. Setiap atau apa saja yang menyokong hadis mursal, maka yang menyokong hadis mursal tersebut menunjukkan kepada sahihnya bersambung sanad hadis mursal. Kalau sudah menunjukkan sokongan hadis mursal ini menunjukkan kepada sahihnya bersambung sanad mursal. Kalau menunjukkan kepada sahih bersambung sanad hadis mursal, berarti sudah bisa dijadikan hujjah. Karena sokongan ini menunjukkan sanad hadis mursal ini bersambung dan sahih, maka sudah bisa dijadikan hujjah, bukan lemah lagi. Tapi wala yuhtaju, tidak bisa dihujjah dengan hadis mursal yang belum disokong. Jadi kalau hadis mursal yang tidak ada sokongan, baik sokongan dari masnad seperti di atas, atau mursal yang lain, atau muafakat
perkataan sebahagian sahabat dan yang lain. Kalau tidak ada sokongan, hadis mursal ini tidak bisa dijadikan hujah. Paham tak? Karena sokongan itu menunjukkan atas sahih bersambung sanadnya mursal. Berarti sudah bisa dijadikan hujah, bukan lemah lagi. Sudah bisa dijadikan hujah. Sebelum dapat sokongan dia tidak bisa dijadikan hujah hadis mursal menurut aksari hadis, ahli hadis, itu mayoritas ulama hadis. Pendapat kuatlah yang di atas. Berarti kesimpulannya apa kesimpulannya? Kalau bicara tentang sokongan hadis mursal di sini ada 7. Sokongan hadis mursal di sini ada 7. Ada 7 pembagian. Yang pertama, sokongan hadis mursal masnad yang datang dari jalur yang lain. Kedua, mursal yang lain. Ketiga, muafakat perkataan sebahagian sahabat. Keempat, fatwa ulama yang bukan mujtahid. Kelima, yaitu kias, disokong dengan kias. Keenam, perbuatan sahabat. Ketujuh, amalan ahli masa. Berarti 7 yang di dalam kitab ini ada 7 yang menyokong hadis mursal. Kalau ada salah satu penyokong hadis mursal yang 7 ini, maka hadis mursal itu sudah bisa dijadikan hujah karena bukan lemah lagi. Tetapi kalau hadis mursal belum disokong oleh yang 7 ini, maka hadis mursal itu dianggap dhaif, dihukumkan dhaif dan tidak bisa dijadikan hujah. Faham tak? Seperti itulah. Lebih kurang. 3 tu kamu ulang surah. Tengok apa? Kekuatan putnyo. Toh putnyo. Disokong dengan masdar yang full. Yang kedua disokong dengan mursal lain. Yang kedua disokong dengan muafakat perkataan sebahagian sahabat. Yang keempat disokong dengan fatwa ulama yang bukan mujtahid. Kamu kan? Jadi kekuatan putnyo yang menjadi sokongan mursal. Kamu kan? Yang pertama ditertibkan dengan tertib yang disebutkan. Berarti pertama itu masnad, sokongan pertama itu masnad, maka masnadnya kedudukannya lebih tinggi dengan sokongan mursal yang lain. Sedangkan mursal yang lain kedudukannya lebih kuat dengan muafakat perkataan sebahagian sahabat. Sedangkan muafakat perkataan sebahagian sahabat lebih kuat dengan fatwa ulama yang bukan mujtahid. Kamu kan? Mandul sokongan. Kamu agak mandul sokongan untuk hadis mursal. Tetapi kena yang lebih kuat ni. Yang lebih kuat, yang kurung mecut. Maka menyo hadis mursal disokong dengan masnad, maka masnadnya lebih kuat menjadi sokongan ke hadis mursal dibandingkan mursal yang lain. Kamu faham insya-Allah. Kemudian hadis mursalnya najib disokong dengan kias. Aizan itu. Sebagaimana hadis mursal disokong li masnad di bawah tu. Li mursal yang lain di bawah tu. Li muafakat sebahagian perkataan sahabat lewat dia tu. Maka juga cid disokong hadis mursalnya dengan kias. Najib berarti hadis mursalnya disokong li kias. Dan najib hadis mursalnya disokong li perbuatan sahabat, sahabat. Dan najib hadis mursalnya disokong li amalan ahli masa. Berarti hadis mursal punya disokong dengan kias, maka hadis mursalnya bukan lemah lagi. Dan kajian berhujah dengan hadis mursal. Munyo kalau disokong dengan kias, maka hadis mursalnya agak lemah, dihukumkan lemah. Li mayoritas ulama hadis waktu pendapat kuat dan hanya cok berhujah kerana ada sokongan. Munyo kalau disokong dengan kias, yang berarti kalau lemah dan kajian berhujah dengan hadis mursalnya. Berarti disokong lihat ini maksudnya
Kiahnya tama lagi hadis mursal. Tama isi matan hadis mursal, tama lagi isi kias. Artinya kau sokongan dengan nanyihan. Bantuan nanyihan. Kamu bantuan. Berarti lam kias tama lagi isi hadis mursal. Artinya kaji kesokongan. Kaji bantuan ke hadis mursal. Berarti hadis mursalnya kaji berhujah. Kamu perbuatan sahabat lagi akid. Isi hadis mursalnya berarti tama lagi but sahabat. Berarti but sahabatnya kan disokong hadisnya. Kan disokong hadis mursal. Berarti kajut muhujah dengan hadis mursal. Sahabat ada sokongan but sahabat pergi lagi hancit. Lagi isi hadis mursal. Tama lagi but sahabat. Berarti hanya lemah ni hadis mursalnya. Punya hanya lemah ni berarti kajut muhujah. Hanya muhujah kan hadis lemah. Kamu agak? Atau kamu tu yang kelih amalan ahli masa. Ya, amalan ahli masa yang semasa dengan perawi, yang semasa dengan perawi hadis mursalnya dari tabi'in sampai generasi uyuknya. Jadi isi hadis mursalnya tama lagi amalan ahli masa. Berarti amalan ahli masa janji hujah ke hadis mursal punya kaji kesokongan ke hadis mursal amalan ahli masanya. Berarti hadis mursal kan kalau mohon dan kaji muhujah hadis mursalnya sebab kena sokongan. Hanya muhujah dengan ada sokongan. Kan? Atau karu ulama apa ikut tentang ejek muhujah dengan hadis mursal yang gara-gara ada sokongan. Menyokan ada sokongan yang sepakat mendung ulama hana khilaf-khilaf madung pegah jet muhujah dengan hadis mursal. Kamu kan? Berarti dari analit acok kesimpulan tu sokongan hadis mursal, bantuan ke hadis mursal atau sokongan hadis mursal nak tujuh. Nak tujuh sokongan ke hadis mursal. Pertama hadis mursalnya disokong oleh masnad yang datang dari jalur yang lain. Kedua mursalnya disokong oleh mursal yang lain. Kedua hadis mursalnya disokong oleh muafakat perkataan sebahagian sahabat. Keput hadis mursalnya disokong oleh fatwa ulama yang mujtahid yang keput. Yang kedua mursalnya disokong oleh qiyas. Yang kelima, yang keenam hadis mursalnya disokong oleh perbuatan sahabat. Yang keenam, perbuatan sahabat sokongan yang lebih enam. Yang ketujuh iaitu amalan ahli masa. Yang ketujuh sebagai sokongan ke hadis mursal. Berarti tujuh apa sokongan hadis mursal dalam kitab mu. Mau kan? Nyo tak apa je dah sokongan hadis mursal dari tujuh buahnya. Nyan berarti kuat hadis mursal. Berarti kaji muhujah dengan hadis mursal. Apalagi menyomandum dah, qiyasnya, masnad yang lainnya, mursal yang lainnya. Kamu agak muafakat perkataan sebahagian sahabatnya, fatwa ulama yang kamu tahidna, perbuatan sahabatnya, qiyasnya, cocok dengan ahli amalan ahli masalah matiduh dah. Jadi kalau lebih dia muhujah dah. Tak apa mentang dah kaji muhujah apalagi nak matiduh. Maka ya. Nikulah wakuluma. Setiap yang disokong dengannya akan mursal. Berarti adid yang menyokong hadis mursal atau sebagai bantuan hadis mursal, sebagai bantuan ke hadis mursal. Berarti setiap penyokong hadis mursal, maka penyokongnya itunya dia ada sahih mentambung sanad hadis mursal. Kan? Makhrajnya geai dalam ai iaitu bersambung sanadnya mursal. Berarti mempunyai nak ke ba? Penyokongnya penyokong hadis mursalnya ditunjuk ada sahih. Sahih tu yang sahih.
sanad bersambung sanad mursal. Ditunjuk data sahih bersambung sanad mursal. Ya, jadi penyokong hadis mursalnya ditunjuk dia tu sahih bertambung sanad mursal. Berarti munyo ditunjuk data sahih bersambung sanad mursal, tafsir hukum ni, mufhum ni. Kaji berhujah. Maka dihujahkan dengan mursal yang kena sokongan. Wala dah hanya dihujahkan dengan apa hanya dihujahkan. Yang tidak disokongkan. Berarti munyo hadis mursal yang kena penyokong menok, berarti kaji berhujah. Munyo mursal yang hanya penyokong, berarti hanya cok hujah syar'i. Berarti hadis mursalnya hanya cok hujah, munyo ada penyokong. Munyo kada penyokong, ya silakan kaji hujah. Dan kalau ni mau kan? Kada penyokong. Kaji nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.